Apa itu Epstein File sebenarnya? Okey, Epstein Files adalah, kita boleh kata dia adalah satu file ataupun satu dokumen yang sebenarnya mengandungi beberapa dapatan, beberapa benda yang sangat-sangat penting yang membuktikan, orang kata mencalarkan reputasi beberapa orang ternama. So macam aku cakap tadi, Epstein File ni juga dia sebenarnya bukan dia setakat ada dokumen je. Dia ada case report, dia ada rekod mahkamah, dia ada senarai email, senarai nama. Macam yang kita semua boleh tengok kan, benda ni dah leak kan kat sosmed kan. So bila kita nampak dah leak di sosmed, sebenarnya macam mana benda tu boleh leak? Sebenarnya benda tu dia adalah publicly leak dan didedahkan kepada umum start daripada tahun 2019, bila mana desakan datang daripada rakyat, penyokong Republican ke apa sekalipun. Sebab benda ni perlu didesak sebab mangsa dah start buat tuntutan, dan mangsa tu rupanya ramai, dan kita tak nak nampak sebenarnya undang-undang ni betul-betul melindungi orang-orang elit dekat Amerika ataupun sesiapa sahaja. Jadi bila mangsa tuntut, jadi Department of Justice Amerika pun dedahkan satu persatu. Tapi masalah je, untuk nak mendedahkan Epstein File ni, dia mengambil masa yang sangat-sangat lama. Sebab dia ada lebih daripada 6 juta pages. Banyak tu. Dan sekarang ni yang baru dibuka dan didedahkan hanya 3.5 juta files ataupun 35 juta muka surat. Sebab dia, bila dia disimpan oleh DOJ, suatu ketika dia dah diseal, dia dah dikunci ataupun tak boleh dibuka file ni langsung, dia dibuka balik pada tahun 2015 dan 2018 ke atas. Sebab orang tak Korean. Okay, lepas satu rilis sekarang ni, bila orang dapat baca, banyak tulisan-tulisan yang dah dihitamkan, banyak benda yang tak dapat dibaca full, ada nama-nama yang dipadamkan. Tapi still, kenapa kerajaan buat macam tu? Kenapa lepas Kongres, Senat, dengan lepas apa Donald Trump dah sign untuk luluskan apa semua ni juga? Sebab kerajaan Amerika Syarikat membuktikan kita punya ketelusan. Macam tu. So kita release file ni, rakyat nak tahu, biar rakyat baca. Macam tu lah. Tapi Epstein File ni adalah siapa yang kumpulkan? Dia adalah rekod jenayah yang dilakukan oleh Epstein sendiri. Ya, betul. Dan melibatkan beberapa nama besar di Amerika Syarikat. Betul. Sebab tu dia melibatkan Donald Trump dan ada nama-nama figura lain. Banyak figura keluar. Sebab dulu Epstein pernah kata, waktu dia pernah bergaduh dengan Trump, Epstein File ni adalah satu kandungan yang boleh menjejaskan reputasi dia. Dan andai kata apa yang ada dalam Epstein File ni didedahkan, reputasi dia teruk, dia mungkin tak akan jadi presiden hari ni.